kita tutup pintu dulu. Biasa hari Minggu rutin mendobi. Ada beberapa pakaian kita nak basuh. Kita masukkan pakaian dulu. So ada lebih kurang 19 pakaian. Untuk mesin basuh 15 kilo aku ni, dia ambil lebih kurang setengah lah daripada drum mesin basuh ni. Okay, macam biasa sabun low zipping. Kita masukkan sabun dulu. Okay, untuk softener ni terpulang lah korang nak letak ke tak. Macam aku ni jarang letak. Okay, tutup dulu. Okay, kita tutup pintu dulu. Okay, macam biasa kita on machine. Okay, untuk program kita ambil normal sahajalah. Okay, and then kita boleh terus tekan start lah. Okay, nanti dia akan timbang and dia akan tentukan air yang sesuai untuk masuk dalam drum ni. Dan dia akan start lah. Okay, so dia dah timbang. So total masa lebih kurang 66 minit lah. So kalau korang mencari mesin basuh yang besar macam ni, yang muat nak masuk toto, cadar, selimut, lansir korang, dan korang nak dapatkan pada harga yang lebih murah daripada kedai luar, korang tekan je link dekat bawah.